يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, kecuali sesiapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih daripada syirik kepada Allah. Sebagaimana ayat dalam suratul Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا." Syarat besar dia. Sesiapa yang berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, pertemuan yang menjadikan Allah mengampunkan dosa kita, Allah redha kepada kita dan dimasukkannya kita ke dalam syurganya. Apa syaratnya? Falyamal amalan saliha. Dia hendaklah melaksanakan kerja-kerja, amal-amal, perbuatan yang baik zahirnya. Batinnya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia syirik kepada Allah dalam ketundukan kepatuhannya itu. Sama ada syirik khafi, yakni riak menunjuk-nunjuk, ataupun syirik jali, syirik besar yang membatalkan iman Islam dan akidah kita. Wala yusyrik, dan jangan sekali-kali kita syirik kepada Allah. Sahabat sekalian, kita masih lagi menyambung tajuk kita yang belum selesai berkait dengan persoalan hati. Bagaimana kita nak hidupkan hati kita. Bulan lepas kita dah sebut untuk menghidupkan hati dengan iman. Sebab kalau hati kita hidup, anggota-anggota lain akan hidup. Kalau hati kita hidup, anggota lain hidup. Kaki kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, khususnya kaki tangan. Kaki kita akan sampai ke masjid. Letih macam mana pun, insya-Allah, biiznillah, dengan izin Allah, sampai kita ke masjid. Rasa badan dah penat, tapi sampai ke masjid. Rasa nak tambah lagi tidur, tapi dibataskan tidurnya. Dia bangun untuk menuju ke masjid. Waktu pula musim sekarang ni hujan pula. Macam mana dia boleh pergi? Bukan kerana keretanya yang besar, bukan kerana rumahnya dekat dengan masjid, sehingga belaga air hujan yang turun, atapnya belaga dalam longkang, dekatnya rumah dia dengan surau masjid tu. Hujan atas atap rumah dia, hujan atas atap surau masjid, bertemu dalam satu longkang, dekat sangat. Tapi dia tak sampai. Ngapa tak sampai? Hatinya tak hidup. Wal'iyazubillah. Itu maksudnya. Yang kita kata kita nak hidupkan hati itu, hati menjadi hidup dengan iman. Apa makna iman? Kita meyakini sepenuhnya, baik akidahnya, baik syariatnya, apa saja yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi iman saja tidak cukup, belum sempurna. Ini saya cubit sikit yang bulan lepas. Melainkan kita kena menyahut seruan Allah dan Rasul. Istajibu lillah walir rasul. Makna apa? Kita kena sahut seruan Allah dan Rasul. Maknanya kita kena laksanakan dia, buat. Barulah hati kita jadi hidup. Jadi iman wa amalun, imanun wa amalun, iman dan amal. Kalau cakap saja tak jadi, yakin saja tak jadi,
dia kena yakin iman, diikuti seruan, yakni kita taat berbuat. Macam itu hati kita baru hidup. Itulah yang sahabat-sahabat tengok apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Boleh berjalan kaki 457 km di usia kita semua yang ada pada malam ini. Lebih kurang 53 tahun, 54 tahun, 53 tahun. Boleh jalan kaki 457 km. Ngapa? Iman dia hidup. Dia sanggup tinggal segala-galanya. Mudah-mudahan saya pun begitu, sahabat-sahabat sekalian pun begitu. Oleh sebab itu, kita yang duduk dalam perjuangan Islam ini, sahabat sekalian, amal-amal ini jangan kita tinggalkan. Perkara-perkara yang berkait dengan puasa sunat, jangan kita tinggalkan. Yang berkait dengan qiyamul lail, jangan kita tinggalkan dia. Berkait dengan solat berjamaah, tilawatul Quran, wirid, zikir dan doa, solat sunat, kuliah ilmu, jangan ditinggalkan. Ini kita panggil dia amalan-amalan fardhi yang bersifat peribadi. Jangan tinggal. Macam mana iman kita nak jadi hidup, hati kita hidup, kita malas sembahyang berjamaah, kita malas sembahyang sunat, kita malas baca Quran, kita malas berzikir. Maka sahabat-sahabat sekalian, kita yang duduk dalam parti Islam ini, yang ni kena jaga. Kena jaga hak yang tambahan. Tambahan ni apa? Tambahan itu kita panggil dia benda-benda yang bersifat nawafil, benda-benda yang bersifat tambahan. Kan kita dah pernah baca ayat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah nawafil. Tak ada ayat, tak ada sini. Yang ni kita kena buat. Yang apabila Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tengok Nabi semayang bangun malam sampai bengkok kaki. Kita saya dah sebut bengkok juga, bengkok mata, terlebih tidur. La ilaha illallah. Kata Nabi, tidakkah dosamu, kata Aisyah, diampunkan oleh Allah? Hak dosa kamu yang lalu akan datang pun semua Allah ampun. Kata Nabi, afala akuna abdan syakura, tidakkah aku ini hamba yang bersyukur kepada Allah? Kita tak sampailah tahap tu, tapi kita nak dapatkan yang tu juga insya-Allah. Jadi benda-benda ini sekalipun sunat, kita usahakan sedaya upaya kita insya-Allah. Di usia kita yang sudah mula itu. Tadi saya jumpa orang 9. Tapi orang 9 agak duka cita sikit, tidak macam orang 8. Berjaya dia malam tadi, alhamdulillah. Jumpa tua-tua belaka lah, tak payah sebut nama lah, nanti tahu buat dia tua. Yang pentingnya dekat-dekat 60 ataupun lebih. Saya kata alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita, sempat kita bertaubat pada Allah. Dulu kita nakal, dulu kita nakal. Saya nakal, Haji Makno lagi nakal. Haji Roslan, Dr. Roslan, semua nakal belaka tu. Haji Kamaruddin, semua nakal-nakal belaka. Saya pun nakal juga. Alhamdulillah, Allah panjangkan kita. Betul tak tuan-tuan? Alhamdulillah Ustaz. Kalau dululahnya matilah umur-umur 30 dulu, masjid pun kadang-kadang je datang. Quran pun Ustaz, malam Jumaat tu pun kalau pergi baca Yasin. La ilaha illallah. Saya sebut benda-benda begini sahabat sekalian, mari kita ambil peluang. Sewaktu Allah beri ruang kepada kita ni untuk kita menambahkan,
kita punya kekuatan ibadat kita kepada Allah. InsyaAllah kalau kita buat macam yang disebut oleh tuan kitab ini, apabila seorang itu yakin dia benar-benar beriman, kemudian dia buat laksanakan, ketika itu barulah hatinya akan hidup. Itu yang bulan lepas. Di sana ada kalimah iman. Yang ini apa sahaja ibadat, apa sahaja benda-benda amal soleh berkait dengan jasad ke, berkait dengan harta ke, berkait dengan jiwa, maka semuanya menjadi sebab kepada kita yang beriman ini. Kalau kita buat dia kerana Allah, lillahi ta'ala, dia akan menghidupkan hati kita, sekalipun membersih jamban masjid, sekalipun membuang sampah yang ada di tepi-tepi longkang, sekalipun kerjanya buang tai cicak, kerana benda itu akan memberi hati kita jadi hidup. Jangan kira siok saja, ni kerja siok ustaz, silap tu. Itu kerja kita juga. Sekali-sekala masuk jamban, sentahlah jamban itu baik-baik. Lebih-lebih lagi di rumah kita. Ini ngapa pula rumah kita ustaz? Kerana orang laki-laki lebih malas di rumahnya. Setuju Haji Makno? Haji Makno kata aku tak tahu. Betul tuan-tuan. Jangan tengok amal soleh ini hanya benda-benda solat je, tak betul. Saudara sekalian, di sana ada kalimah iman. Kalimah mana? Kalimah yang mengungkap kalimah iman ialah kalimah la ilaha illallah. Ini kita mau masuk pula bahagian kedua daripada hak tadi. Kalimah mana kalimah iman? Kalimah la ilaha illallah. Kalimah ini dipanggil juga kalimatus syahadah. Kalimah ini dipanggil juga kalimatut taqwa. Kalimah ini dipanggil juga kalimatut thayyibah. Kalimah ini juga dipanggil kalimatul ikhlas. 1, 2, 3, 4. Ada satu tak ada? Siapa tahu? Satu tak ada. Satu tak ada. Ada satu tak ada ni. Ada satu tak ada. Apa yang tak ada? Ada satu tak ada. Satu yang tak ada itu ialah kalimatut tauhid. Itu tak ada tadi. Kalimah thayyibah tadi ada, syahadah ada, ikhlas ada, taqwa ada. Yang tak ada apa? Kalimatut tauhid. Tauhid kalimah mengesahkan Allah. Kalimah thayyibah, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Kalimah mana ni? Kalimah ini ialah kalimah la ilaha illallah. Kalimah inilah yang menjadi tunjang kepada seluruh yang kita dalam bab akidah kita, juga dalam bab syariat kita. Dialah tunjang segala-galanya, khususnya dalam masalah akidah. Maka kalimah ini kalimah besar. Kalimah waktu kita nak tidur, inilah kalimahnya. Akhirkan kalimah kita dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampailah buah tasbih tu jatuh. Kalimah inilah yang kita nak talqinkan pada orang yang nak mati. Laqinu mautakum. Talqinkan orang-orang yang nak mati di antara kamu, pergi kat telinga dia, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah tak ada, Allah saja. La ilaha illallah. Itulah kalimah kita yang akhir. Nanti kalau kita nak bangkit nanti di akhirat, kalimah itu juga kalimah yang sangat berat di atas neraca timbangan. Kan kita pernah sebut dulu, ada seorang dia menghadap Allah.
Allah kata, apa amalan kamu yang ada? Tak ada ya Allah. Apa yang kamu ada? Tuan-tuan perasan tak? Dia dah keluar daripada petak dia. Sekejap dia lari. Allah kata, apa yang kamu ada? Saya tak ada apa-apa ya Allah. Kalau bahasa lain apa dia? Yang saya hanya ada satu je, iman. Iman satu je ada. Lalu Allah Ta'ala kata, ambil kertas. Ni hadis sahih. Saya ambil kupasan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Satu kuliah terakhir yang dia sebab nak menangis. Saya simpan lagi dia punya tu. Buat keluar kertas. Dalam selembar kertas yang kecil itu tertulis kalimah La ilaha illallah. Ambillah kalimah itu, letak atas neraca. Rupanya berat dia daripada yang lain lagi. Dia punya pahala kebaikan, kebajikan itu. Orang itu diperintahkan Allah masuk syurga. Sebab itu iman syarat penting besar tuan-tuan. Maka kalimah iman itu ialah kalimah la ilaha illallah. Kalimah ini kita namakan dia sebagai tahlil. Tahlil. Kita panggil dia tahlil. Tahlil merujuk kepada nama kepada la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Maka Nabi sebut, perbaharuilah iman kamu. Nabi kata, jaddidu imanakum. Wahai sahabat-sahabatku, senantiasakanlah perbaharui, segarkan iman kamu. Refreshkan dia. Macam mana? Jawab persahabat Nabi, jawab Nabi, fa'aksiru la ilaha illallah. Perbanyakkanlah kamu ucapkan la ilaha illallah. Syaratnya Ustaz, ini syarat penting, minta beri perhatian. Tengok kat situ. Tengok kat situ. Ni syarat penting yang senantiasa kita dan saya biasanya lalai. Kita solat lalai, kita zikir lalai. Kita sembahyang Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kita baca je, tak terasa pun di hati kita. Kita sujud pula Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Tak terasa pun Allah Maha Tinggi. Kita duduk pula antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa. Tak terasa apa pun. Subuh pula, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Imam baca pula, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Kita sebut amin pun, sebut amin dia. Orang lain amin, aku pun amin lah. Engkau rasa tak sungguh-sungguh amin, perkenankan ya Allah, terimalah tadi ya Allah doa subuh tadi ya Allah tu, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Saya nak sebut apa dia? Lalai kita. Jadi zikrullah tadi itu, kita mengulang-ulangkan kalimah iman ini, kalimah la ilaha illallah, biarlah kita hadir hati kita. Ikhlas kita daripada syirik, jangan syirik pada Allah. Yakin kita dengan kalimah itu, hadir hati kita. Ini sangat penting. Kalau tidak, dia tidak jadi apa-apa kepada kita. Di sana ada tahlil yang pendek. Tahlil yang pendek mana? La ilaha illallah. Di sana ada tahlil yang panjang. Yang panjang ini sahabat sekalian sangat disukai oleh Allah. Yang mana?
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dapat biar tahu maknanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang sebenar-benar jadi sembah, diabdikan diri, wahdah, malaikat dialah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada syirik bagi Allah. Lahul mulk, baginya kerajaan kekuasaan. Walahul hamd, baginya kepujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu berkuasa. Saya ingat boleh kita tahu maknanya kasar-kasar? Boleh. La ilaha illallah wahdah, boleh tahu. La syarikalah, tahu. Tiap-tiap malam kita belajar. Lahul mulk, al-mulk, suratul mulk, kerajaan, kekuasaan. Alhamd, baginya kepujian. Wa huwa, dia, ala, atas, kulli syai'in, sesuatu, qadir. Supaya hati kita hadir. Waktu kita baca tu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biar begitu, barulah orang kata kita ni zikrullah, ingat pada Allah. Bila mana hati kita ni hadir. Itu yang kita nak tekan sangat. Saya sendiri dan untuk sahabat-sahabat sekalian, barulah benda tu datang fadilatnya, dapat kat kita. Bukan baca saja, namanya zikrullah. Awak baca tak ingat pada Allah, tak jadi. Tak jadi tu. Baca tak ingat pada Allah, tak jadi. Sama juga salat yang kadang-kadang kita lalai. Wa akhimis salah, dirikanlah salat li zikri, untuk kamu ingat pada aku. Kita solat tak ingat pada Allah. Kita kaya ingat sana kemari habis. Mujurlah tadi agak saya lah. Tak ingat main bola malam ni. Allahu Akbar. Kuning merah ke hijau? Ya kuning. Minat bola rupanya. Hijau kuning tu Qadah. Kuning merah kita kan Selangor. Kok bimbang, saya yang duk perasan tadi bila bawa kereta, satu motor sudah lalu depan saya. Dia pegang bendera. Bendera tu Selangor punya lah. Ke malam ni ada bola. Rupanya ya sungguh. Dan kita masuk akhir untuk kali yang ke. Macam mana ni duduk Selangor, jadi orang Selangor, kalau tak silap lah, ke-33. Ya kedak tak tahu. Tuan imam besar belakang lagilah tak tahu. Tak, demo tak tahu dah. Yang keberapa kita Syekh? Tak tahu dia, demo seberkawan tak tahu juga. Yang ke-33, kalau tak silap lah, mana hebat Selangor ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Selangor ini tetap di tangan kita dalam PRU yang ke-14 nanti. Bukan bola tu saja. Bola tu aku tak risau. Allahu Akbar. Sahabat sekalian, yang ni fadilatnya apa? Fadilatnya dia kata sepaling tidak dalam satu hadis yang Nabi kata kita akan dapat, kalau kita sebut 10 kali, 10 mirar, 10 kali ini kita seperti membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam, keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu dia sasilah dia Ismail, sasilahnya Ibrahim. 4 orang. Kita salah bulan puasa. Bulan puasa kita hendaklah membebaskan seorang hamba. Kalau tak dapat bebas hamba, puasa 60 hari berturut-turut. Kita salah hari tu sehari je. Tapi janganlah tuan-tuan buat salah pula. Saya sebut kita tu makna rasa kesempunyaan. Bukan kita, jangan kita, orang lain. Faham tak ni? Tak faham sudah lah. Jazibin suka je orang muda.
60 hari. Yang kita silap tu sehari. 60 hari dendanya tu. Oi. Yang ni kalau salah tadi membebas seorang hamba. Mana ada hamba? Ini 4 orang hamba. Ringan sangat benda nak sebut. Ringan sangat. Ringan pada mulut, berat pada timbangan. Khafif fil lisan, saqil fil mizan. Ringan pada mulut tapi berat pada apa nama? Timbangan. Tapi kita ringan belaka kita. Masuk ringannya kita tak buat. Malahnya lah 10 kali ustaz. Ni 100 kali. Ya Allah. Tengok fadilat dia. Sesiapa yang berzikir dengan kalimah-kalimah di atas pada setiap hari sebanyak 100 kali. Malah ni sebut balik nak buat. Saya dan tuan-tuan. Sesiapa yang berzikir dengan kalimat-kalimat di atas pada setiap hari sebanyak 100 kali. Tadi 10. Maka ia menyamai dengan membebaskan 10 orang hamba. Akan ditulis untuknya 100 kebaikan. Akan dihapuskan darinya 100 dosa kejahatan. Keempat, kalimah-kalimah itu akan menjadi benteng untuknya dari godaan syaitan pada hari tersebut hingga ke petangnya. Tidak ada seorang pun melakukan amal lebih baik darinya kecuali orang yang berzikir dengan kalimah-kalimah itu lebih banyak daripada itu. 1000 ke berapa tu pula lah. 100 kali kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sungguh-sungguh, ingat pada Allah sungguh-sungguh, insya-Allah syaitan payah kacau kita. Cuba tuan-tuan start besok ke, tuan-tuan buat dulu. Lepas tuan-tuan buat, tuan-tuan rasa. Tapi kalau tak buat, tak rasalah. Buat dulu. Buat dengan cara tuan-tuan tahu maknanya, terasa hati-hatilah. Buat tak kira lah sambil bawa kereta ke, janji dia boleh dekat 100. Saya dah test dah ni. Dalam masa 2 minit 10 kali. Dalam masa 2 minit, silap. Dalam masa 2 minit 20 kali. Jadi seminit. Okey. Kalau 100. Saya kira kasar hari itulah. Saya test kit. 20 minit. Tak sampai. Kita boleh siap 100 kali. Susah lah saya nak tekan tak payah. Tak payah. Tak. Lama hati tu tak. Situ. Kalau tasbih okey sikit, tengok pusing je ni kan. Okey sikit. Tuan-tuan pakai masa, limit masa. Tuan-tuan buat sendirilah masa sendiri. Okey, 20 kali, berapa minit tadi? 2 minit. 100 kali 20 minit, betul ke kira? Tak tahulah, tak ingatlah. Saya dah buat dah. Saya kira kasar baru ni. 20 tak sampai 20 minit, siap 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tak ada yuhyi wa yumit. Hak tu yang terbaik Nabi buat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah sahabat sekalian, hak bawah tu, hak nombor berapa? 100 kali 10 orang hamba, 100 kebaikan, 100 kejahatan, bebas daripada godaan syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Hak bawah tu, tuan-tuan akan terasa, tuan-tuan rasa. Alhamdulillah. Nampaknya syaitan tak boleh kacau aku hari ni. Alhamdulillah, terima kasihlah ya Allah. Aku tak membazir ya Allah. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Sesungguh yang membazir itu ialah kanu ikhwanu.
kanu ikhwanus syayatin, adalah saudara-saudara syaitan. Alhamdulillah saya makan habis hari ni, tak membazir. Alhamdulillah mata saya boleh tunduk hari ni, tak tengok perempuan jahatnya syaitan ini. Tak tengok perempuan macam mana kau pergi ke Sepang. Rupanya ada GGDP apa istilahnya tu. Ada situ. Habis awak pergi ke situ orang pakai gitu-gitu. Itu awak pergi cari. Awak pergi cari. Ni kebetulan lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ni. 100 kali ini tuan baca. Baca pagi selamat sampai ke petang. Baca petang sampai ke pagi. Zikir ni saya sebut dia. Bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Bukratan pagi. Wa asila petang. Bukan dia doa iftitah ke? Wajjahtu wajhal ladzi. Macam mana doa iftitah? Bukratan wa asila. Kan ada kan? Bukratan pagi, wa asila petang. Itulah sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalimah ini buat balik. Kalimah mana ustaz? Kalimah paling tidak kalimah la ilaha illallah. Habislah tajuk kita. Tajuk hati tak habis lagi. Tajuk yang berkait bagaimana kita nak hidupkan kita punya hati kita. Nak hidupkan hati, habis dah tajuk itu. Kita nak sambung pula dengan satu tajuk lagi, bagaimana bersihkan hati kita. Bila sebut nak bersihkan hati kita ini, itulah 2 kalimah nanti sahabat sekalian, saya nak buat balik dan tuan-tuan, saya kena buat balik dan tuan-tuan kena buat balik. Ni 2 kalimah ini. Jadikan dia betul-betul rutin kehidupan harian kita saban masa. Sambil makan, sambil minum, sambil mana. Hak mana? 2 ini. Hak tadi panjang, hak ni pendek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil makan tu. Tengah makan, astaghfirullah. Tuan-tuan buat ni tuan-tuan. Saya pun kena buat ni. 2 ni. Jadikan dia senantiasa. Sambil bawa kereta, sambil makan. Jangan dalam jamban je sudah. Jangan dalam jamban sudah. Jangan tahik di punggung sudah. Faham tahik di punggung? Kita tengah berak. Dah berak tak basuh lagi. Itu tak ada. Tu jangan. Jangan zikrullah waktu itu. Senantiasa kita la ilaha illallah. Itu nak hidupkan hati kita. Dan jangan lupa astaghfirullah. Senantiasa. Cuma selalu saya sebut, kita suka buat panjang-panjang. Rasulullah lepas subuh 7 kali astaghfirullah, istighfar. Selepas maghrib 7 kali istighfar. Lain-lain 3 kali. Nak buat lebih silakan. Ustaz, 7 kali panjang. Panjang tu hak yang tuan-tuan. Yang Nabi buat pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Buat pendek. Lepas semayang tu jangan buat yang panjang. Tuan buat panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang baca wal hayyul qayyum, betul juga. Ni ada ni terah khusus ustaz lah. Kita pun tak tahu sangat. Allah ada mana tadi? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjanglah. Kita nak wirid panjang pula, susah pula, orang menunggu kita macam-macam. Katalah begitu. Kita nak cepat pula, wirid panjang. Ustaz kata 7 kali. Bukan 7 kali yang panjang tu, yang pendek Nabi buat. Ni kita berlagu pula. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Tak ada benda lah kita hari tu.
Memanglah panjang. Hak ni je. Kalau nak lajak sikit pun astagfirullahalazim lah. Kalau begitu ustaz boleh sangat? Ya, la ilaha illallah. Itulah kadang-kadang tuan-tuan sekalian, bila kita tak belajar, itulah benda yang jadi kita. Waktu Nabi suruh panjangkan, kita tak panjang. Ada waktu panjangkan ada. Tapi ghalibnya Nabi pendek. Hak mana? Hadilah. Pas mayang. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun pusing ke kanan, menghadap ke makmum macam ni. Pusing sini. Dia pun wiridlah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sekali hak sebelah tu panjang lagi. Sebelah tu Haji Makno ke Haji siapa? Panjangnya dia. Kita masing-masing dengan Tuhan kita waktu itu. Ada orang sampai 7 kali. Ada orang pula lama dia istighfar. Kita masing-masing. Boleh jadi saya istighfar, mata saya tak betul. Boleh jadi orang ni istighfar, mulut dia tak betul. Orang ni istighfar banyak pula tu, boleh jadi dia ni teringat dosa dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan 7 lagi tu. Astaghfirullah, ya Allah. La ilaha illallah. Itu. Ini yang kita nak buat, tuan-tuan. Sebab itu benda-benda zikir ini, tuan-tuan sekalian, betul-betul dia bersifat peribadi. Nak buat ramai-ramai silakanlah. Saya nak beritahu kena faham dia punya asas itu kena begitu. Hati kita tu kena begitu. Okey. Hak ni mana? Hidup hati sudah siap. Dan nota ini saya sekarang ini sahabat sekalian. Ini apa pula? Ni. Nombor saya. Sekarang ni dalam 2 minggu kita punya smartphone ini, tak kira nama Mercedes ke apa, kita punya nombor telefon ni, WhatsApp boleh hantar dokumen sekarang. Dr. Fuad. Macam mana nampak? Biasa tak nampak. Kita dapat. Kita nampak benda tu. Nampak pula dah. Kita boleh hantar dokumen. Tadi saya dah hantar ke Haji Makno. Ada beberapa orang saya hantar tadi. Jadi kalau tuan-tuan buka tu ada nota tau. Buka dah. Kalau buka tu ada dah tu. Bukalah. Buka sekejap. Dah ada dah. Jadi yang lain-lain nanti, nota ini saya akan hantar pada tuan-tuan. Tuan-tuan hantar ke situ. 019-918-8181. Tuan-tuan hantar ke sini lah. Hantar ke saya punya ni. Nanti saya akan, dia panggil apa? Bos ke apa nama tu. Nanti saya tip. Saya hantar ke tuan-tuan. Jadi nota ni ada pada tuan-tuan. Seronok sikit. Jadi tuan-tuan dah ada dah, mula tengok je. Tinggal lagi kalau barisnya tak betul, kalimah tertinggal, tuan-tuan betul je lah. Jadi tuan-tuan tengok sini, makna dah ada dalam ni dah. Ini baru dalam seminggu lebih. Saya pun tak pandai juga. Anak begitu. Sekarang dah boleh hantar dokumen. Budak-budak ni pandai pada kita. Kita bapak dia saja tapi tak kerti. Ini tuan-tuan hantar ke situ lah. Saya hantar. Okey. Sahabat sekalian, balik yang tadi. Jadi, satu kalimah. Azan, silakan. Boleh. Dibenarkan. Orang kaya ni, rampasan terbesar 114.5 juta. Astaghfirullahalazim. Bila hati tak hidup, dia akan khianat harta benda orang ramai. Sebab tu hati ni nak kena jaga, sahabat sekalian. Hati ni nak kena jaga. Bila hati tu tak comel, harta teruk, takhta teruk, yang berkait dengan wanita pun habis. Bila hati tak hidup. Contoh, nanti kejap. Tak apa, malam ni kita berhenti 8.30. Sahabat sekalian, bila hati kita
tak cantik, hati kita tak bagus, maka tuan-tuan tengok perkara-perkara maksiat dia banyak berlaku dalam negeri dan negara kita. Contoh tadi apa dia? Sambil saya nak buka saya punya bahan. Contohnya apa dia? Contohnya yang berkait dengan, ya saya buka nota lah. Kalau tidak tuan-tuan tak nampak nanti. Kat mana duduk dia? Ada. Bawa tenang. Dia ada video dia. Rasuah, ragut, pancung, perampok, mesin ATM, sebat, hudud, liwat, curi, hilang pula. Ada. Okey. Sahabat sekalian, nak balik sikit, kita mundur belakang sikit. Yang kita nak hidupkan hati kita ni sebab hati tu raja. Bila hati kita jahat, contoh hati tu apa dia? Hubbul mal. Dia tamak nak harta banyak. Habis. Itu yang berlaku. Rampasan yang besar ni. Ni, yang besar berlaku. 114.5 juta di Kota Kinabalu. Tuan-tuan bayangkan dia. Tu, kertas. Tapi duit. Ni, dalam robok. Asyik bahasa Haji Makno. Dalam robok. Dalam cardboard. Robok dia panggil. Saya pun tak kerti juga. Orang Terengganu panggil robok. Orang sini panggil cardboard. Ni. Duit tu. Tuan-tuan, saya perhati satu-satu tahu. Duit itu sendiri tuan-tuan sekalian. Duit itu saya perhati betul-betul. Saya perhati betul-betul. Duit itu masih ada lagi tertulis Bank Negara Malaysia. Saya besarkan dia. Dah. Tuan-tuan nampak tak tu? Habis besar dah. Tu. Bank Negara Malaysia. Wang kertas 100. Macam mana tuan-tuan boleh ambil duit ni? Relax. Ni macam mana ni? Semacam, saya tak tahu, saya bukan banker, saya bukan melayan banking, bukan BNN. Macam mana duit itu boleh keluar satu ikat ni, tuan-tuan tahu ni, satu ikat ni. Koman ni 100,000. Tuan-tuan tak saya tengok duit, saya tahu. Saya bisa tengok duit. 100,000 ni. 10,000 tuan-tuan nak keluar duit, dia akan tanya, saya dah kena dah. Ni cik nak transfer duit ke mana? Saya dah transfer, saya beri surat sekali ambil kereta saya sebutir yang baru-baru 4 bulan lepas. Saya kata duit saya kok pandai saya lah, saya nak transfer duit saya. Tak maksud cik kena jawab cik. Ni ada lagi berapa ribu? Yang tu saya transfer ke anak perempuan saya, anak sulung saya, kata. Lah, yang orang tu banyak tak apa pula. Orang tu, saya sebut orang tu, dia suka je. Pegawai belakang, bukan hak kaunter tu. Kaunter orang tak main. Tu hak belakang tu. Cik dia kata, cik lah, tak kena ustaz, bukan kenal saya. Cik dia kata, ni duit 10 ni. Berapa ribu cik nak transfer ni? Lepas tu yang 2 hari lepas cik dah transfer, ada lagi ni. Saya kata tu anak saya. Lah, dah yang ni anak siapa? Bayangkan duit ni tuan-tuan sekalian banyak. La ilaha illallah.
Astaghfirullah, teruk kita. Lapan setengah berhenti jam bimbang. Duit je. Macam kertas polistiren. Seramai 30 anggota Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memerlukan 15 jam untuk mengira jumlah wang Hak itu hak yang dalam kertas biasalah. tunai 50 juta ringgit diperjai hasil daripada perbuatan rasuah yang dirampas daripada pengarah dan timbalan pengarah sebuah agensi kerajaan di Sabah. Timbalan Ketua Putrajaya Operasi SPRM Dato' Azam Baki berkata, jumlah tersebut adalah yang terbesar pernah dirampas SPRM sejak 49 tahun penubuhan agensi tersebut. La ilaha illallah. Satu, tuan-tuan, berita 8 hari bulan 10, saya ingat berita tu sebab saya on the way ke Kota Damansara kuliah maghrib. 8 hari bulan Sabtu kalau tak salah, 8 hari bulan 10. Dua orang ini akan bekerjasama dengan pihak SPRM untuk membawa aset keluar daripada negara, ambil daripada luar negara masuk ke dalam negara 3.3 bilion. Tuan-tuan tanya saya pula, ustaz kuliah maghrib ke kuliah apa? La ilaha illallah. Inilah Islam. Jangan kita buat tak tahu apa yang sedang berlaku. Ini kan duit orang ramai. Duit orang ramai. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang tengok kemungkaran, cegah dengan tangan dia, kuasa dia. Kalau tak mampu, dengan mulut dia, tulisan dia. Kalau tak mampu, dengan hatinya. Tapi dengan hati, wadzalika adhaful iman. Yang demikian itu selemah-lemah iman. Iman lemah. Iman tak nak menggerakkan tangan kita. Ini hak jahatlah. Ada satu lagi, hak berkait dengan wanita. Ini kenyataan baru. Ini tanya Dr. Roslan. Dia kerja kesihatan. Aku dah. Laporan menunjukkan bahawa jumlah anak luar nikah tahun 2011 hingga 2015 ialah seramai 263,000. La ilaha illallah. Berapa setahun? 50,000 lebih. 5 tahun tu. Berapa sebulan? 4,000 lebih. Berapa sehari? 120 lebih sehari. Nak buat dek je. Ikut pandai lah ustaz. Tadi buat harta, buat tak tahu juga. Yang ni buat maruah pula, buat tak tahu juga. Kata ni kawan saya, waktu belajar dia junior saya, Profesor Dr. Muhammad Nasir Desha. Tuan-tuan dengar aja. Dia bawa akta hidupan dia. Dia ketua program eksekutif IKSN, Institut Kajian Strategi Islam Malaysia. Ini bukan jawatan biasa, jawatan dalam kerajaan juga. Itu jawatan dia. Dia bawa akta hidupan dia, memelihara burung liar. Tak kira lah burung murai ke, murai batu ke, murai apa ke. Memelihara burung liar ni hukuman maksimum dia RM50,000. Kenapa? Sayang sangat kepada burung liar ni di hutan ni, takut terhapus terhakis, maka undang-undang kita menetapkan RM50,000. Oh, jangan main burung murai ni. 50,000. Bukan 5,000, 50,000. Okey. Kesalahan memelihara burung liar. Tetapi undang-undang bagi memelihara burung kita yang liar hanyalah baru RM5,000. Burung kita yang liar ini yang menyebabkan lahirnya anak-anak yang di luar nikah. 53,000 pada tahun 2013, 54,000 pada tahun 2014. Keseluruhannya bagi 3 tahun ini, seperti mana yang dijelaskan oleh pengurusi tadi, 159,000 anak di luar nikah yang berpunca dari gagal memelihara burung kita yang liar. Tuan-tuan faham tak burung kita ni? Tak faham sudahlah. Astaghfirullahalazim. Syekh, berat kita.
Itu yang kita duk sebut ke arah nak ubah 3, 5, 6. Nak ubah 3 itu 3 bulan penjara, 5 tu RM5,000, 6 kali sebatan. Itu yang kita nak bawa, supaya akta tu diubah. 355 tu diberi kuasa, hukuman dia 356, akta itu 355. Itu yang kita usaha nak naik tu. Tapi nampak demo tu buat turun pula, dari 4 jadi 7. Tak apa, kita tengok. Kita tengok keikhlasan masing-masing macam mana. Masanya panjang lagi, jangan bimbang. Agak-agak naik sungguhlah, insya-Allah. Sahabat sekalian, ini apa dia? Hasil daripada dalam diri manusia itu hatinya tidak hidup. Hak tadi, hak last tadi. Bagaimana kita nak hidupkan hati? Kebetulan azan tadi saya nampak tadi tunjuk. Okey. Timbul yang tadi balik hak mana? Bagaimana nak bersihkan hati. Ini kita ambil sikit je. Tadi hidupkan hati, ini tajuk bulan depan. Bagaimana nak bersihkan hati? Faktor hati kita menjadi kotor dan berpenyakit, ada 3 minit lagi, ialah kerana dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Untuk membersihkan kembali hati kita yang kotor itu, tidak ada jalan lain melainkan dengan bertaubat kepada Allah. Saya dan tuan-tuan, orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan iman, Allah panggil kita, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selama kita tak bertaubat, ada dosa sikit je. Apa Nabi sebut dosa sikit? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala darrah minal kibr, atau kama qal, tidak akan masuk syurga sesiapa dalam hatinya ada sikit je sebesar biji zarah yang kecil, biji sawi yang kecil daripada al-kibr, sombong. Kita sombong, kita orang lama. Kita sombong banyak ilmu. Kita sombong harta banyak. Kita sombong pangkat besar. Sikit je sombong pada anak bini kita. Habis. Sikit je. Kalau kita tak minta ampun, jawapannya kita tak dapat masuk syurga. Sebab dia disebut, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah kifarahkan, Allah tebuskan dosa kita tu. Tebus dosa kita dengan kita bertaubat. Wa yudkhilakum jannat, dimasukkan kamu dalam syurga. Setelah mana? Adanya yukaffir, kafarah. Allah kita tebus dosa kita dengan bertaubat pada Allah. Sahabat sekalian, bila kita berdosa kepada Allah Ta'ala, maka hati kita tak tenang. Hati tak tenang. Taubat ini maksudnya kita nak kembali semula pada Allah. Fitrah asal kita suci bersih. Taubah, itabah, dengan balik semula pada Allah. Taubat bermaksud kita kembali ke pangkuan Allah dengan menyesali ketelanjuran kita dan memohon dari Allah agar Dia mengampunkan kita serta menerima semula kita sebagai hamba-Nya. Saudara sekalian, macam mana kita nak minta ampun dengan Allah kalau kita tak rasa berdosa? Ada masalah. Saya tak rasa berdosa, Ustaz, atas kejahilan kita. Tak rasa berdosa, tak rasa bersalah. Itu sebab kalau kita rajin mendengar, tuan-tuan sekalian, kita boleh hidupkan hati kita. Insya-Allah orang yang hidup hati itu, dia akan lebih mudah bertaubat pada Allah.
hidup hati dengan iman tadilah. Sahabat sekalian, kita semua ada dosa, ada salah dengan Allah, salah dengan manusia, berkait dengan harta ke apa, kita wajib bertaubat pada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beristighfar kepada Allah sepaling tidak, kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsaru min 70 marrah. Aku bertaubat kepada Allah, beristighfar kata Nabi, dan bertaubat kepada Allah 70 kali sehari. Ada hadis menyebut Nabi beristighfar kepada Allah, la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, sebanyak 100 kali sehari. Nabi sendiri, Syekh, Nabi sendiri. Maka malam ini saya sebut tadi, kita buat balik dua ni dulu. Apa yang dua tu Ustaz? Kita buat balik dua ni dulu malam ni. Bulan depan kita sambung tajuk tadi. Yang mana? Bagaimana nak bersihkan hati. Nota itu saya kena hantar sebahagian tadi. Nanti yang lain hantar ke nombor saya nanti, saya akan hantar pada tuan-tuan insya-Allah. Balik Abu Ustaz. 1, la ilaha illallah. 2, astaghfirullah. Senantiasa sambil-sambil makan, minum, sambil-sambil kita mandi ke, astaghfirullah. Teringat dosa masa belajar dulu, astaghfirullah. Ingat dosa masa membesarkan anak-anak, lalai kita beri pendidikan pada anak-anak, astaghfirullah. Senantiasa. Sebab itu kata Hasan Basri kata, senantiasalah kamu bertaubat kepada Allah di mana sahaja. Ketika kamu di rumah, kamu menghadap hidangan, di jalan, di pasar, ketika kamu berada dalam majlis, di mana sahaja kamu berada, kamu tidak tahu bila akan turunnya keampunan Allah. Dan kita istighfar zikir ni, kita dengan telinga kita je. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Amalkan dia. InsyaAllah sahabat sekalian, itulah dua yang saya pesan pada saya untuk buat balik masing-masing. Apa dua kalimah tadi? Satunya kalimah tahlil, yang pendek je, yang panjang baguslah, lagi baik, la ilaha illallah. Kemudian lagi satu kalimah istighfar, yang pendek je ni, astaghfirullah. Jadi sekadar itulah pada malam ini, insya-Allah sahabat sekalian, kita berhenti sekadar itu. Dan di belakang sana macam biasa, kita tak lupa sentiasa menambahkan pahala kita, harta benda kita di akhirat nanti. Ingat, harta kita yang diistilahkan sebagai rezeki kita, disebut sebagai hak kita, harta kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita guna, apa yang kita sedekahkan, itu akan dapat balik pada kita. Jadi belakang itu tuan-tuan niat untuk fi sabilillah. Jadi saya ucap terima kasih pada semua. InsyaAllah bulan depan panjang umur, setiap 30 hari bulan kita akan jumpa lagi. Kita tangguh majlis dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.